kalau suami isteri kita jahat, jangan nampak jahat isteri sahaja. Ada yang tersirat. Kemungkinan besar kita banyak dosa. Betul tak? Kita banyak salah. Kita duk nampak jahat isteri kat depan mata. Dah, tu selengang je. Bawa dogo wayang-wayang kulit. Dah. Tu selengang je. Jangan nampak hak tu. Macam main wayang kulit lah kapung kan. Ting tak. Jangan nampak wayang kulit tu saja. Ada maksud tersirat. Esok RM500 seorang. Mari wayang kulit dulu bagi main. Maka bila isteri jahat, isteri berahi belebel, isteri cakap nawak, isteri perangai dok pakarawa, isteri perangai dok molek. Isteri deraka, isteri mulut uduh macam peroka, jangan nampak selalu jahat isteri. Betul tak jahat? Ada yang tersirat. Muhasabah diri, kira. Yang baik sekali, inilah kafarah dosa aku di masa lalu. Hak tu hak terbaik. Faham? Kalau gitu, untung tak kita? Untung dah Tuhan tak bayar di akhirat. Bayar akhirat, jeng kita. Akhirat dah main, dah belebel-belebel. Tak ada hukuman dalam neraka kena belebel. Ada. Nampak? Main api terus. Masuk api, tubik api ikut hidung, tubik api ikut telinga.